Belum cerita lagi dengan cost manpower, cost of compliance, nak memastikan pest control yang kualiti, memastikan produk ni selamat dimakan. Itulah cost edap-edap. Nasi lemak daun pisang tu mungkin dapat 40 sen je. Rizal cakap pasal cash flow I nak tanya, nasi lemak ni nak buat ni mahal ke murah? To be honest, kita jual RM3. RM3, okay? Sebungkus RM3 sekarang lah. Tapi mungkin ada ura-ura nak naik lagi lah. Terpaksa naik kan. Kita tengah tengok keadaan, tengah cuba negotiate lagi dengan kita punya supplier. But when we talk about currently, harga dia RM3. The first 6% dah pergi ke SST. So tinggallah 94%. Oh, SST inklusif Yes, Okay. inklusif. 94%. Dan belum cerita lagi dengan cost manpower, cost of compliance, nak memastikan orang kata apa pest control yang kualiti, memastikan orang kata produk ni selamat dimakan. Kan? So itulah cost edap-edap. Nasi lemak daun pisang tu maybe daripada RM3 tu mungkin dapat 40 sen je. The gross profit is 40 over 300 lah. Tapi kat mana kita survive? Kat mana? Volume? Volume, the first thing is volume. And then the second thing because of bila dia datang, dia beli ayam goreng, dia beli air. Jadi itulah dia orang kata profit yang stabilisekan the entire profit. So that's the thing lah kan yang kita buat. I see. So maknanya whatever cost, kalau cost ke naik tu, you tak boleh absorb banyak sangat lah. At the end of the day, satu hari nanti harga jualan pun akan naik jugalah. If you tak improvekan lagi dari segi jualan barang-barang yang macam kata air semua lah. Air margin tinggi Air margin memang tinggi lah. That's why kalau mana-mana food court, kalau kita tengok kan, dia punya operator utama food court mesti akan pegang air. Sebab itulah the biggest. Dia punya margin. Sebagai contohnya air sirap. Sirap orang jual RM3. Tak baru 5 sen, 6 sen. Serok ais apa semua tak silap 22 sen je cost dia. Tapi boleh jual RM3. So dia punya untung besar. Kalau nasi lemak jual RM3, nak buat dia payah. Nak kena buat daun lah, tambah kena masak 12 jam, kena rehatkan dulu timun, ketuk timun dan sebagainya kan. Tu benda-benda ni yang kata air tu memang lagi mudah dibuat, untung lagi banyak berbanding dengan makanan-makanan. That's why memang kena, kalau orang berniaga kedai makan kan, memang kena jaga betul-betul part air ni, sebab air lah antara penyelamat kepada keuntungan.